pro-PAS diwujudkan di setiap kawasan. Tentang cadangan ni sebenarnya, sebelum-sebelum ni pun Abah ada berkongsi dengan rakan-rakan daripada PAS supaya diwujudkan sekurang-kurangnya seorang influencer di setiap kawasan. Yang mana kawasan ni kalau dalam konteks pilihan raya ini adalah parlimen lah. Di setiap parlimen ni ada seorang influencer. Yang mana influencer ini selain daripada membawa isu-isu berkaitan dengan rakyat, membawa isu nasional, isu semasa, tetapi dalam masa yang sama boleh bawa isu-isu tempatan di kawasan parlimen tersebutlah. Macam masalah jalan raya, longkang, lampu, apa lagi, sosioekonomi, jika tempat itu boleh jadi daya tarikan pelancong, apa lagi, keselamatan, tentang kes yang berlaku dan sebagainya, tentang bagaimana untuk memajukan kawasan tersebut, apa-apa sajalah yang mana boleh menguntungkan rakyat. Jadi ini satu cadangan yang baik. Justru itu, jika pihak PAS bersetuju untuk buat akademi ini, so Abah aspirasi dengan rendah diri sedia untuk berkongsi pengalaman sebagai influencer dan melatih influencer-influencer baru yang pro-PAS ni. Tapi nanti Walanon kata kan, "Ui, dia ni influencer ke?" Hampa jangan lupa, sewaktu Abah bersama dengan hampa dulu Pakatan Harapan, aku ni lah hampa suruh pergi ke depan. Abah terbaik, Abah lawan dengan wala-ulah dan sebagainya. Dan ni aku dah duduk kat side sini, hampa nak kata apa? Dan hampa kena ingat, kalaulah Abah aspirasi ni bukan influencer, kenapa banyak video-video Abah, banyak live Abah yang mengkritik kerajaan telah di-ban? Sebab apa? Sebab kerajaan koyak. Kalaulah aku ni tak berpengaruh, pasal apa yang hampa nak koyak sangat? Buktinya 82 akaun aku dah kena ban. Okey. Baik, lagi satu. Kalaulah PAS nak buat akademi ni, nak melahirkan ni, orang kata apa, influencer-influencer baru ni, buat betul-betul. Jangan jadi macam Pok-Pok Madanoh ni. Ini tak guna punya telefon, lahirkan saber trooper Cak Ayam yang tak guna. Memperuntukkan 8 juta duit rakyat. Rugi. Sepatutnya Pok-Pok saber trooper, orang kata apa, Pakatan Harapan ni, Madanoh ni, cerita tentang dasar kerajaan ni tak. Kerja mereka duk jilat backup benda yang kerajaan buat tak betul. Lepas tu dah paling tak lepi sangat, mereka buat fitnah. Kalau tak percaya, hampa tanya Saifuddin Nasution. Betul ke tak? Macam mana? Dah ready ke? Duit nak bayar saman kalau fitnah tu?